Dessert apa untuk berbuka hari ni? Saya cadangkan korang buat puding marble coklat. Lepas seharian korang berpuasa, berbuka dengan something yang sejuk-sejuk, nak simpan resipi ni untuk raya nanti pun best. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Caranya kita akan buat base putih dia dulu, kemudian kita akan continue dengan base coklat. Lepas tu kita campur dua-dua. Untuk puding ni kita perlukan dalam 4 keping roti. Kemudian korang masukkan 2,5 cawan susu sejat, 2,5 cawan air. Kemudian korang boleh masukkan dalam 1/4 cawan gula. Lepas tu kita kisarkan benda ni semua sampailah dia hancur. Lepas dah hancur, korang boleh masukkan dalam periuk atau kuali ke apa pun. Kita nak masukkan dalam 10 gram serbuk agar-agar. Lepas tu korang kacau sampai dia sekata dulu. Lepas tu barulah kita nak panaskan dekat atas api. Kita masak sekejap sampai dia mendidih macam tu. Sebelum kita perlukan buttercup. Untuk pengetahuan korang, buttercup adalah melang yang diperbuat daripada premium milk fat dan juga vegetable oil. Kalau korang mencari option yang separuh harga daripada butter, korang boleh try buttercup ni. Dia jadikan masakan korang lebih sedap dan beraroma. Korang kacau-kacaukan dia, kemudian kita perlu asingkan bahagian putih dia. Yang ni kalau korang nak buat marble, kita keluarkan dia sebelum kita perlukan Vicco. Vicco ni untuk bahagian coklat dia. Vicco ni bukan sekadar boleh buat air, nak buat dessert pun boleh. Korang boleh beli banyak-banyak Vicco ni untuk bulan puasa, untuk raya pun okey. Orang kata raya bersama, masak bersama. Untuk Vicco ni korang masukkan dalam satu mangkuk kecil. Sebenarnya kena bancung air suam sikit, tapi nak masukkan terus pun tak apa. Tapi ada extra step sikit, korang kena buang ketulan-ketulan kecil ni. Kalau masuk air tak adalah ketulan ni. Lepas tu bagi gelap sikit, korang masukkan dalam satu mangkuk kecil dark coklat. Korang kacau-kacaukan dia. Sebelum kita ambil loyang atau mangkuk apa-apa pun, korang kena pastikan dia basah macam ni. Kemudian korang masukkan kita punya campuran puding. Loyang tu basah untuk senang keluarkan nanti bila dah siap. Korang boleh ambil bahagian putih, korang boleh buat marble macam ni. Lepas tu korang boleh sejukkan sampailah dia keras dalam sejam hingga 2 jam. Bila dah siap, korang boleh potong dan hidangkan. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.